Jika anda mampu untuk membuat pinjaman bank, bermakna anda boleh menabung. Bermakna jika anda tidak membuat pinjaman, anda boleh guna duit tersebut untuk tambah tabungan. Bank akan memberi pinjaman sesiapa yang ada masalah kewangan. Sebaliknya, bank akan terus memberi pinjaman sehingga kewangan seseorang itu bermasalah. Jadi sebenarnya, anda tidak perlu untuk mengambil pinjaman untuk membeli emas atau beli emas 100% mengguna duit gaji dan kemudian pajak emas tersebut. Anda ada pilihan yang lebih baik, iaitu simpanan di akaun Gap. Ini adalah kelebihan yang Public Gold berikan kepada semua customer Public Gold, yang mana akaun Gap ini membolehkan anda menabung gram emas sikit-sikit sehingga capai target gram emas fizikal yang anda mahu. Apabila anda menabung di akaun Gap, keuntungan simpanan emas ini adalah milik anda sepenuhnya dari mula anda menyimpan. Tetapi sesiapa yang mengambil pinjaman untuk membeli emas, mereka terpaksa membayar interest kepada pihak bank dan keuntungan hanya akan dapat mereka nikmati selepas habis membayar pinjaman tersebut. Dengan akaun Gap, anda boleh menyimpan serendah RM100 dan tiada charge dikenakan apabila anda berdaftar atau bila anda menyimpan dalam akaun Gap. Dan yang paling menarik, akaun emas Gap ini tiada komitmen. Bermakna anda boleh menabung setiap hari, seminggu sekali, sebulan sekali atau setiap 2 hingga 3 bulan sekali. Bagi yang berminat untuk mengukuhkan kewangan dengan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.